Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan bahawa perpecahan dalam kalangan pemimpin Melayu hanya akan menutup peluang mereka untuk mencapai jawatan tertinggi negara. Menerusi hantaran di laman sosial rasminya pada Jumaat, beliau menegaskan hasrat untuk menjadi Perdana Menteri tidak akan tercapai sekiranya parti-parti Melayu terus berpecah dan bertanding sesama sendiri dalam pilihan raya umum. Menurutnya, terdapat pemimpin yang masih percaya bahawa kedudukan sebagai ketua parti menjadi laluan utama untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, namun realitinya kemenangan dalam PRU adalah penentu sebenar. Tetapi masih ada pemimpin yang percayai untuk jadi Perdana Menteri, seorang pemimpin hendaklah jadi ketua partinya, katanya. Dr. Mahathir menjelaskan, perpecahan kepada banyak parti menyebabkan tiada satu pun mampu memperoleh kemenangan, sekaligus menafikan peluang membentuk kerajaan. Sehubungan itu, beliau mempersoalkan kepentingan menjadi ketua parti sekiranya gagal membawa kemenangan kepada gabungan atau parti masing-masing.